wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Lepatcast with PRSP, suara hati remaja yang sedang mencari makna di tengah gelombang perasaan dan prinsip. Saya Haikal. Kita bawakan satu topik yang ramai remaja sedang hadapi, iaitu Loki sayang, Haiki doa. Topik ini bukan sekadar-kadar suka-suka, tapi dia berkenaan ramai pelajar sedang hadapi dalam kesulitan ini. Bersama saya pada hari ini, dua tetamu istimewa, keduanya berpengalaman dalam bimbingan mahasiswa. Kita lalukan Abang Pian dan Abang Said. Assalamualaikum bang dan selamat datang ke Lepatcast with PRSP. Abang Pian? Ya saya. Saya ada soalan. Silakan. Kalau seseorang tu kan suka kepada seseorang lain, tapi tak nak luahkan, adakah itu satu kekuatan atau satu kelemahan ya? Okey, baik. Saya menjawab soalan Haikal. Okey, ni bagi saya lah. Bagi saya, itu adalah satu kekuatan. Kerana dia bukan lari dari perasaan. Tetapi, dia kawal perasaan dia. Di mana dia dapat kawal dia punya perasaan atas cinta kerana apa. Dia atas kerana nafsu, dia lain. Atas kerana Allah, dia lain. Jadi, bagi saya, itu satu kekuatan. Jadi, untuk yang tidak mau meluahkan ataupun malu ataupun takutlah kan, orang kata kan, dia bukan orang pandang dia kelemahan lah, bagi saya lah. Okay, macam mana pula dengan Baik? Okay, bagi saya dia tak nak meluah. Kalau kita tengok generasi sekarang ni, banyak faktor-faktor yang kita ni takut. Kebanyakan orang pun introvert. So kalau dia takut tu sebab dia tengok, oh calon dia ni berduit, bertu, apa semua. High class lah. High class. So dia rasa macam tak boleh ni. Saya rasa macam tak mampu lah nak kejar dia ni. So baik saya tunggu dulu, saya capai apa yang saya nak, baru saya kejar. Itu bagi saya. Saya setuju. Kalau saya setuju dengan saya kan, saya pun akan berfikir macam tu. Tetapi orang kata jodoh ni tak ke mana. Betul? Kita jalan-jalan, langgar bahu, bertemu, saling pandang, dah namanya jodoh. Kadang-kadang itu boleh jadi satu jodoh. Betul? So, jodoh ni kita orang panggil ditakdir kan. Bukan kita yang mandai-mandai kata, ni jodoh saya ni. Ni jodoh saya. Bukan gitulah. Lagi satu pasal cinta ni, saya ada dapat satu ilmu di mana kita nak bercinta, lebih baik kita luahkan perasaan kita semua dalam doa ataupun kita muhasabahkan diri kita untuk lebih baikkan diri kita atas cinta kerana Allah. Macam dalam satu riwayat Abu Daud, Nabi pernah bersabda, jika kita mencintai seseorang itu kerana Allah, lebih baik kita beritahu pada orang tu. So kalau kita rasa macam kita dah ready, ilmu dah penuh di dada lah orang kata kan. So baik kita kejar orang tu, kita lafazkan cerita tu. Tapi dekat situ pun tak boleh nak tergesa-gesa. Sebab dia ada step dia. Kena step cakap dengan dia, lebih baik cakap dengan wali dia terus lah. Kat situ senang sikit nak buat proses penghalalan tu. Betul. Saya setuju dengan tu. Tapi kebanyakan zaman sekarang ni, dia bercinta kerana nafsu. Itu yang salah. Itu orang kata berani sangat. Kebanyakan orang yang duk luahkan perasaan ni, dia nampak macam pemberani. Tapi salah. Itu adalah satu kelemahan. Kerana mereka tidak dapat kawal nafsu mereka atas cinta kerana nafsu. Itu yang ramai sekarang ni bercinta, rumah tangga hancur, rumah tangga bergaduh itu hancur lebur. Itu sebabkan itulah dia, punca-punca dia, bercinta kerana nafsu. Betul tak Syed? Betul. Sebab kita ni student, jarang lah orang kata yang betul-betul kejar akhirat tu. Betul. Banyakkan student ni dia dah dihasut daripada kecil lah. Mungkin lah saya tak nak memfitnah ke apa, sebab rasa macam belajar bagus-bagus, tapi tak selitkan lagi. Belajar bagus-bagus, akhirat pun kejar juga. So dia rasa macam dia fokus kat dunia ni je. Dia nak keseronokan lah. Sedangkan dunia ni sementara. Bagi saya. Itu je lah yang menjawab ke soalan tadi. Okay, baik.
Saya nak tambah berkenaan soalan tu. Okey, baik. Ada satu cerita yang berkenaan sahabat Nabi yang dirinya mampu dalam orang kata membayar untuk memberi nafkah kepada bininya, tetapi dia mempunyai rasa tak nak berkahwin. Adakah itu sesuatu yang macam kita cakap tadi, kelemahan ataupun kekuatan? Kalau bagi saya lah, bagi pendapat saya, itu dia, bagi saya itu sudah menjadi satu kelemahan kerana dia tidak memberanikan diri untuk mencari pasangan sendiri. Dia menganggap jodoh ini jatuh bergolek. Sebenarnya kita kena ada usaha juga atas pendirian kita untuk mencari jodoh kita sendiri. Kita tak boleh tunggu. Walaupun kita berduit, jodoh kita tak akan sampai macam tu kan. Kata saya nak kahwin dengan awak, dia tak boleh macam tu. Dia kena usaha untuk cari jodoh yang macam mana kita nak. Kalau kita budik macam mana pun, kita ada usaha macam kita disiplin ataupun cari diri, cari pasangan kita sendiri. Jadi benda tu tak boleh jadi kekuatan, dia akan jadi kelemahan bagi saya. Berduit pun tak nak kahwin lah. Mana dah tahu macam perempuan kan, dia duit, tiba-tiba dia tengok lelaki tu tak ada perasaan atas perempuan itu. Jadi dia tak ada saling bercinta. Sebenarnya kan, bagi saya, kalau dia berduit, tapi tu nikmat tu. Itu masalahnya. Itu salah satu nikmat yang besar tu. Kalau kita dah melafazkan nikah kan, kita dah melafazkan nikah, itu dah dikira 50% lah jalanan kita nak ke syurga. Tapi dia kalau terbaliknya lah, dia tak berduit tapi dia bernafsu, itu diwajibkan kahwin. Dia diwajibkan untuk berkahwin jika dia bernafsu tapi dia tak ada apa-apa. Sama juga kalau orang berduit pun tapi dia bernafsu, dia diwajibkan kahwin. Sudah jatuh wajib lah. Kalau tak buat haram. Atas alasan suka sama suka lah kan. Dia ada alasan tertentu. Jadi alasan dia untuk suka sama suka dikira wajib. Betul? Okey, menjawab soalan. Abang Syed, bila seseorang tu ada perasaan suka kepada seseorang tapi belum mampu nak luahkan, apa patut dia buat? Dia belum mampu nak luahkan sebab dia suka seseorang tu, itu nama dia belum ready. Sedangkan dia nak meluah pun dia tak takut lagi. Maknanya dia tak bersedia lah. Kalau nak bersedia tu banyaklah cara dia. Kita doa, tawakal. Tapi yang paling penting tu usaha. Dua benda je, doa dan usaha. Dua-dua tu kena mantap lah. Sebelum nak buat apa-apa, orang kata, nak buat apa-apa jawapan pun, sebelum nak buat apa-apa tindakan, kita perlu get ready dulu. Kita mampu tak untuk sesuatu benda tu. Kalau awak? Saya setuju. Okay, saya sentuh sikit daripada segi usaha. Macam saya cakap tadi, usaha. Dia usaha ni lebih kepada diri sendirilah. Tepuk dada, tanya selera. Tengok dulu diri kita. Dah cukup ke belum ilmu kita? Betul? Dah baik ke belum diri kita ni? Kita ni kena fikir jauh. Dari fikiran kita, bukan setakat suka sama suka, lepas kahwin, dah macam tu hilang. Dia kena fikirkan ilmu kita dah cukup ke belum untuk didik anak-anak kita, untuk jadikan rumah tangga kita lebih baik dari yang lain, ataupun dari yang macam orang fikirkan setakat nak kahwin, buat apa orang kata, buat anak aja kan. Kita kena berfikir jauh. Tengok atas usaha kita dah cukup ke belum ilmu, orang panggil macam tadi apa, diri kita dah cukup baik ke belum. Dan macam saya sebut sebelum ni, duit, kemampuan lah. Kalau kita ada kemampuan lebih, kita boleh kahwin 4. Betul? Lelaki suka itu, katanya sunnah. Betul tak? Dengan niat yang betul lah kalau nak sunnah tu kan. Jadi kalau kita tengok dengan apa orang-orang sekarang lah, info semasa sekarang, tengok banyak je artis yang kahwin, banyak influencer lah orang kata. Banyak influencer yang kahwin di usia muda tapi dia banyak duit. Tapi after pertengahan perkahwinan tu ada banyak-banyak masalah. Lepas itu banyaklah masalah. Dia macam tak tahu kenapa dia kahwin. Dia rasa macam kahwin ni benda best-best je. Dia tak tahu pun turun naik masa perkahwinan tu. Saya pun belum kahwin, so saya tak nak cakap banyak. Tapi kalau boleh kita cari dulu ilmu
sebelum menempuh perjalanan yang sukar tu sebenarnya. Betul. Dia sukar tapi benefit dia tinggi lah. Okay? Dia lebih memantapkan lagi lah diri kita kan. Betul. Untuk sebab kita mana tahu anak ada 10 kan, cucu cicit, kita kena fikir jauh. Saya ada kenal seorang ustaz tu. Betul. Ustaz tu Jais Malaysia. Jais Malaysia pula. Jais Selangor. 13 anak. Betul. Alhamdulillah rezeki dia lah. Jadi kat situ dia dapat didik anak-anak dia dari anak pertama sampai anak ke 13. Uish, 13 anak. Banyak ke? Okay. Saya nak tambah berkenaan soalan kita tadi. Adakah kemampuan tu, konsep kemampuan tu, ilmu tu duduk bawah kemampuan ke tidak? Bagi Abang Pian dan Abang Syed sendiri. Bagi saya lah kan. Dari segi saya, ilmu dah cukup, kita boleh teruskan. Sebab kemampuan ni diikut juga. Tapi dari segi nafkah tu penting lah. Kalau nafkah cukup, kemampuan cukup untuk memberi nafkah kepada bini, itu dah kira cukup dah untuk terus lafazkan akad tu. Jadi ilmu tu pun penting juga bagi saya. Okay? Macam sebelum ni saya cakap, influencer yang lain, dia ada banyak kemampuan, banyak rezeki dia. Cuma bila dia terus berkahwin, dia akan cari dia akan jadi masalah. Di mana mereka semua kurang ilmu tentang perkahwinan ni untuk membina rumah tangga. Jadi di situ juga adalah satu kelemahan lah. Jadi bagi saya, dua-dua kena ada lah. Kemampuan secukupnya dan ilmu secukupnya. Betul tak? Dia ada dua contoh lah. Ada satu pasangan ni, dia berkahwin tapi dia tak ada apa-apa. So, dia kena susah sama-sama lah. Susah sama-sama tapi dalam masa nak berjaya tu, dia perlu banyak effort lah dan banyak dugaan. So yang contoh kedua, mereka memang dah cari duit awal-awal. So flow dia cantik je time kahwin tu. Tapi bukanlah cakap tak ada dugaan. Ada juga tapi lain lah dugaannya. So awak nak mana? Awak nak susah sama-sama ke awak nak memang tengok flow dia cantik je? Itu pilihan kita sendirilah kat situ. Tapi kan, saya nak sentuh sikit lah kan. Kebanyakan zaman sekarang ni, apa yang saya nampak, kebanyakan orang yang berkemampuan ni, ataupun yang macam duit banyak lah kan, rezeki dia ke atas anak tu, berapa ramai anak tu, sikit. Macam dia, ujian dia, itu namanya ujian lah. Dia macam orang kaya ni, kadang-kadang anak dia seorang, kadang-kadang anak dia dua, kan. Berbanding dengan orang yang macam kemampuan dia rendah, sikit. Tetapi anak dia ramai. Macam orang selalu kata, rezeki semua ada pada anak-anak. Jadi kat situ kita boleh faham di mana mula-mula itu adalah ujian di mana kita kena membesarkan anak-anak kita terlebih dahulu. Dan bila anak-anak kita besar, baru anak-anak itu berbakti kepada kita lah. Itu apa yang saya nampak pada zaman yang terkini lah. Berbanding dengan dulu. Dulu memang jenis flow cantik je. Memang cantik sebab orang mereka dah jenis merancang lah. Merancang masa tempoh perkahwinan, nak kahwin bila, berapa banyak duit yang diperlukan. Itu semua penting tu. Itu dikira ilmu lah. Itu semua kira ilmu. Kemampuan itu boleh dicari bersama-sama. Jadi yang penting tu ilmu. Bagi saya lah. Betul. Orang kata ilmu lah. Ilmu kena penuh di dada lah. Betul. Ilmu kena tinggi untuk fikirkan apa nak buat selepas ni, macam mana nak handle benda ni, macam mana nak buat benda tu. Bagi saya ilmu lagi penting daripada duit tu. Duit bukan nak cakap duit tu dunia je sebenarnya. Tapi duit tu juga satu part macam mana kita nak melakukan tanggungjawab kita. Besar tanggungjawab kita nanti. Setuju? Ada soalan? Ada soalan? Terima kasih atas soalan, jawab soalan kita tadi. Kita punya segmen yang ketiga. Dekat kampus ni banyak sangat dugaan. Macam group assignment campur lelaki perempuan, usrah campur, even dalam DM sekalipun sangat bahaya. Bagaimana cara kita nak hadapi semua benda-benda ni? Okay, baik. Untuk menjawab soalan Haikal tadi, untuk pasal group assignment lelaki perempuan campur tu kan, dia sebaiknya kita kena ganjilkan kumpulan tersebut
Dia sama ada 2 lelaki, 1 perempuan, ataupun 2 perempuan, 1 lelaki, bagi dia ganja. Dan jarak pun kena ada. Kita tak boleh rapat sangat. Macam perempuan lelaki rapat, tak boleh. Dia kena ada jarak, bagi dia jarak. Supaya tak timbulnya fitnah. Zaman sekarang ni memang betul-betul banyak isu fitnah. Di mana di satu tempat ada 2 remaja, lelaki dan perempuan berduaan. Sedangkan itu adik-beradik. Tapi dari segi pandangan orang lain, boleh timbulnya fitnah. Disebabnya mereka duduk berdua. Jadi gitu. Jadi untuk jarak tu, macam biasalah, kita kena biasakan membuat jarak ataupun membina jarak antara lelaki dan perempuan lah. Istilat orang panggil. Betul? Jadi situ pun kena berjaga-jaga. Untuk yang DM pun boleh jadi bahaya. Itu ada satu cerita nanti. Tapi saya tanya dulu pendapat Syed macam mana? Pendapat saya maksudnya usrah campur kan. Sebenarnya pelajar-pelajar yang masuk ni dia tak pernah lagi merasa benda tu. So dia rasa macam culture shock. Macam best je. Kan? Laga-laga bahu, laga-laga siku, pegang tangan sikit macam tu kan. Masa buat assignment. Tapi patutnya kita pupuk dalam diri kita ni perasaan malu lah. Perasaan malu. Apa kita dididik dari kecil untuk tak buat sedemikian. Kita ni, agama kita yang ajar kita benda tu. So, kalau kita tak tahu pun agama kita ajar benda tu, tapi mak bapak kita dah ajar dulu benda tu. So perlunya ada rasa malu tu sebelum buat sesuatu benda. Kita kena tahu dulu apa boleh dan apa tak boleh. Dari segi DM tu. DM tu. Samalah awak sama. Okay. Saya buka cerita boleh? Saya boleh, buka satu kisah. Di mana ada seorang lelaki. Dia melayan media sosial. Contoh saya bagi TikTok lah kan. Sekarang ni kan macam biasalah, semua orang suka tengok TikTok kan. Jadi kat TikTok tu dia terjumpa satu akaun di mana perempuan lawa. Dan dia mula tertarik. Orang panggil gairah lah kan. Dia ada gairah dengan perempuan itu dan dia mula suka dengan perempuan itu. Jadi dari situ dia mulalah like video dia banyak-banyak, save, lepas tu follow. Lepas follow tu dia ada message. Dari sinilah mulanya DM yang menyebabkan bahaya tu DM. Jadi dia pun DM account tersebut, perempuan tu lah. Jadi dia DM, tahu-tahu owner account tu bukan perempuan. Jadi di situnya boleh jadi bahaya DM tu. Sedangkan itu hanya account fake yang digunakan oleh seorang lelaki yang niatnya untuk scam kita. Jadi lelaki tersebut dia DM account tu. Dia DM kat account tu, dia mula rapat. Jadi kat situlah dia mulanya rasa kasih sayang antara satu sama lain. Sedangkan lagi satu tu lelaki juga. Tapi disebabkan dia tu mempunyai perasaan sayang dan dia tak tahu apa-apa tentang DM tu kan. Dia pun belanja makan, belanja minum secara online. Saya hantarkan depan rumah awak saya punya makanan ni, awak makanlah. Awak tak makan lagi kan. Dari situ dia dah habiskan banyak duit hanya untuk lelaki yang dia tidak kenal. Jadi itu bahayanya DM. Itu dari pendapat saya lah, sebab saya pernah dengar kisah ni pun dari ni orang yang berpengalaman yang pernah kena lah. Terkejut. Betul. Keluar rumah nak ambil makanan lelaki. Ya. Astagfirullahalazim. Dari situ timbulnya rasa trauma dia. Jadi itulah DM berbahaya. Tapi ada dari segi lain. Ada dari segi lain. Cerita dia sama. DM sama suka kan. Tapi dia terbalikkan lah. Yang dia DM tu perempuan. So lelaki dengan perempuan lah. So kalau dari segi dia berteks orang kata berchatting. Berchatting sama suka dan I love you bagai itu. Dia hantar saya sayang awak lah, saya suka, saya rindu awak. Itu dia jatuh macam orang panggil zina halus. Zina halus. Betul. Tapi kalau dah nama pun zina itu rasanya memang benda tak elok lah tu. Boleh jatuh dosa benda tu. Zina halus, walaupun dah halus, dia boleh membawakan kita kepada benda yang berat. So awal-awal orang kata awal-awal ringan-ringan kan. Ya, lama-lama
Alam lah kan. So kalau boleh elaklah benda tu. Teks bila perlu, and macam tadi awal-awal statement kita dah borak tadi, rasanya pilih jalan yang terbaik lah kalau nak menghalalkan seseorang tu. Bagi saya. Bagus juga. Berkenaan zina tu, saya nak sentuh sikit je. Macam dalam firman Allah SWT yang berkatakan wala taqrabuz zina. Allah menyatakan sendiri, jangan mendekati zina. Bukan jangan buat zina, jangan mendekati. Yang bermaksud kita ni janganlah macam contoh Abang Syed dengan Abang Pian bagi contoh berchatting. Chatting tu kan salah satu orang kata mendekati kan. Betul. Saya nak tambah juga soalan berkenaan tadi. Apa patutnya pelajar-pelajar ni buat kalau ada orang mengajak buat sesuatu yang orang kata mendekati zina ni, macam ajak teman dating, ajak tolong beli makan untuk orang ikhtilat lah. Bagi Abang Pian sendiri, macam mana kita nak hadapi tu? Baik, saya faham. Bagi saya sendirilah kan, orang yang diajak ataupun digalakkan kan, macam dengan kawan dia ajak dia untuk mendekati zina, dia kena tengok atas diri sendiri tu. Dia punya kekuatan tu cukup tak cukup, keberanian dia, iman dia, semua tu cukup tak cukup. Kadang-kadang ada orang dia terjerumus sekali sebab dia punya iman tak cukup, dan dari segi yang iman cukup pula dan keberanian cukup, dia akan menyampaikan apa yang salah. Dia akan menegur kawan dia tu sama ada perkara itu baik atau buruk. Kawan dia pun dah besar, kawan dia pun tahu apa yang baik, apa yang buruk. Jadi tugas kita menegur kawan kita sendiri adalah satu tanggungjawab. Jadi selepas kita tegur, sama ada dia nak ikut atau tidak, itu tergantung dia lah. Kita minta tanggungjawab kat situ, selesai. Jadi itu dari pendapat saya lah. Betul tak? Betul lah apa awak cakap tu. Saya tambah sikit lah yang kita kena sedar diri lah. Benda tu tak bagus. Tak apa kalau kita rasa kita tak mampu, kita cari orang. Kita cari orang yang boleh berikan kita kekuatan. Tak orang tu kacau kita lagi, kita cari pihak berkuasa lah. So ambil tindakan benda tu. Benda tu tak bagus pun kalau nak membiarkan je. Kita pun kena tegur orang tu. Kalau kita tegur, maknanya orang tu dah sentap lah. Dah sentap. Dia macam, tapi kalau dia buat lagi tu, dia legend lah tu. Dia rasa macam tak ada rasa malu dan diri dia tu. Betul. Bahaya tu. Mungkin hidayah dia tak sampai lagi, orang kata. Hidayah. Tapi dia tahu sendiri lah untuk cari hidayah tu, betul tak? Betul. Jadi untuk teguran ni, kita kena ada usaha untuk menegur. Jadi jangan biarkan kawan kita terjerumus dengan benda-benda macam tu. Kita jangan tengok pandang, tengok macam kawan kita ni buat benda tak bagus lah, tapi dia dah buat kan, biarlah. Kita tak ada usaha dulu untuk menegur kawan kita tu sendiri. Jadi itu tak boleh tu. Itu dikira kita berdosa. Kalau kita dah nampak kawan kita tu buat benda yang salah, tapi kita tak tegur. Betul? Jadi jawab soalan. Terima kasih untuk menjawab soalan saya pada statement yang ketiga ni. Okey, kita teruskan dengan statement yang keempat kita. Saya nak bertanya kepada Abang Syed, kalau seseorang tu orang kata terjerumus dah dalam zina, macam mana dia nak merubahkan diri dia kepada ke pangkal jalan akhirnya? Saya Muhammad nak patah balik tu. Kita memang tak boleh patah balik dah. Orang kata kan, kalau dosa, dah buat dosa tu, mohon ampun lah kepada Tuhan. Kalau nak ke jalan yang benar tu, kita kena buang benda negatif dalam diri kita ni. So, rasa macam sesuatu benda lah. Itu kan, seseorang tu yang bawa negatif pada diri kita, kita keluarkan seseorang tu dalam diri kita ni. Lepas tu, kita banyak-banyakkan berdoa untuk, maknanya kalau dia dah sedar tu, dia dah dapat hidayah. Maknanya itu satu apa orang kata, satu checkpoint yang terbagus lah. Kalau dari segi pandangan Pian macam mana? Dari segi saya lah kan, betul lah apa yang saya cakap tadi. Kalau dia dah sedar diri, itu maknanya dia dah ada keinginan untuk berubah. Betul? Jadi dayah pun dah sampai, dia tinggal nak berubah. Contoh, dia dah buat maksiat apa semua, dia dah berkapal, dia dah ada banyak pasangan.
Dia buang ni ambil ni, buang ni ambil ni kan, dengan pasangan gili-gili apa semua. And the last dia dah penat, dia rasa macam dia dah hilang kawalan. Jadi dia tiba-tiba rasa macam nak berubah. Dia boleh nak berubah tu. Dia kena lupakan apa semua yang dia pernah lakukan dan fokus masa hadapan di mana dia perlu berubah dan dia perlu bertaubat. Dia kena kembali ke pangkal jalan lah macam Haikal sebut tadi kan. Jadi first sekali dia perlu bersihkan diri dari segala kotoran dan mulakan kembali benda yang penting lah. Contoh solat 5 waktu. Nah, kenapa ni penting? Sebab dari solat 5 waktu ni kita boleh menghindari zina, menghindari maksiat. Dari solat tu saja sebenarnya. Kalau dia solat tapi masih ada nafsu untuk keinginan untuk membuat zina, maksudnya solat dia tu tak betul, tak sempurna orang kata. Jadi kat situ dia kena betulkan dari segi kesempurnaan dia dalam solat. Jadi dari situ juga dia perlu berjumpa dengan ustaz ataupun dengan orang yang berilmu lah tentang keagamaan, tentang solat kan, supaya dia dapat berubah dengan betul. Dia setakat berubah hanya keinginan je tetapi tiada usaha, tak boleh juga. Tu lama-lama kelamaan dia akan kembali ke pangkal jalan yang sebelum dia membuat zina tu. Jadi bukan nak kata saya berpengalaman, cuma ini saya pernah diberitahu bahawa sahabat saya sendiri pernah mengalami perkara ini, di mana dia pernah berkapal, orang panggil sekarang kan, berkapal dengan ramai wanita, berfoya-foya dengan ramai wanita, sehingga kan ditukar-tukar pasangan. Sampaikan satu masa dia bertanya pada saya, kenapa aku berbuat macam ni Apa yang aku nakkan dalam hidup aku? Dia berkata begitulah. Jadi saya pun sampaikan, masa kau buat tu, kau terfikir tak apa yang kau nak sebenarnya masa bercinta, masa berfoya-foya tu? Dia pun menjawab, aku tak berfikir panjang, aku buat semua tu hanya untuk seronok. Jadi sekarang benda tu aku rasa bosan, aku rasa macam aku nak bertaubat, nak berubah. Jadi kita masa tu sebagai dorongan, sebagai kawan, kita berikan dorongan yang paling baik kepada dia untuk berubah. Jadi masa itu saya memberikan nasihat yang sepatutnya lah kepada sahabat saya itu, bahawa diri kita itu semua hanyalah dugaan, ujian yang kita lalui. Cuma kita punya iman tu kuat tak kuat je kita nak lalui semua dugaan tu. Jadi dari situ dia baru nampak jalan yang sebenar tentang dugaan yang diterima tu. Jadi dari situ dia mula berubah dari sikit demi sikit. Jadi kita sebagai kawan pun, kita sepatutnya bagi dorongan yang baik sepenuhnya kepada kawan kita yang pernah terjerumus ni. Itu salah satu kerugian lah. Apa kita dah buat benda-benda macam itu sebelum halalnya benda tu kan. Betul. Tak pun kita buat benda yang haram, satu kerugian. Tapi kita kena sedar lah, Allah Maha Pengampun. Buat je apa, bukanlah saya nak suruh buat je apa-apa, macam apa pun yang kita buat selama ni dan kita betul-betul nak bertaubat, Allah akan maafkan. Betul. Buatlah, bukanlah saya suka apa, Allah maafkan saya, ayat saya macam tu kan. Jadi sedangkan benda tu, saya pernah teringat satu riwayat lah, riwayat Al-Fatih. Al-Fatih tak silap saya. Nabi bersabda, kiranya orang itu mencintai seseorang kerana Allah dan dia elak zina, orang kata. Mencintai seseorang kerana Allah dan elak zina, dan dia mati dalam keadaan elak zina tu. Tu dikira mati syahid. Besar benda tu. Apa yang tak nak mati syahid? Mati yang tak dihisap lah, orang kata. Tak dihisap orang kata, bukan orang kata, memang dah dijanjikan tak dihisap. Untuk orang-orang yang dah terlanjur ni, itu satu kerugian betul, macam yang saya cakap tadi. Betul. Sedangkan Allah sendiri yang dah janji. Allah sendiri yang janji kita akan dapat semua benda di akhirat kelak nanti. Betul. Itu bagi saya. Dapat Aika?
Bagi pendapat saya pula, semua benda yang abang-abang cakap tu semua betul. Semua saya nak tambah berkenaan cara nak keluar tu sendiri. Yang pertama, kawan-kawan lah. Bagi saya circle. Sebab orang-orang yang mempunyai masalah dalam zina ni, mereka buat atas dorongan kawan-kawan, member-member. Lagi dibuat, lagi disokong. Lagi dibuat, lagi disokong. Maka mereka ni, orang kata, terjerumus sampaikan tak jumpa jalan keluar. Jadi yang memulai sekali bagi saya, keluarlah daripada circle tu, cari circle yang baik. Ini pun saya setuju. Dari segi environment sendirilah kan, orang kata. Jadi pada yang macam kawan-kawan dia yang terjerumus ataupun macam Haikal cakap tadi, dia ikut kawan. Jadi kat situ kawan dia yang membuat maksiat tu masih belum sedar. Dia masih dalam perasaan bersuka-suka. Jadi contoh kan, kalau saya terdapat circle yang semuanya berfikir untuk bersuka-suka, berfoya-foya. Tak ada seorang pun yang berfikir untuk elak dari situ. Jadi itu pun satu masalah. Di mana satu kepala semua sama. Jadi nak tunggu turn point tu, di mana nak kena jatuh dulu baru sedar, itu memang susah. Nak tak nak kena orang perlukan orang lain untuk menegur circle kita macam tu. Betul tak? Jadi tak salah pendapat tu. Cuma jikalau circle itu semuanya tu, jadi macam orang panggil apa, kita nak perbetulkan diri kita kan, macam iman dalam diri kita tu kan. Kalau ada walaupun sikit, dia terfikir apa yang dia buat tu salah, jadi dia terus jumpa ustaz untuk membuat rujukan. Ini pun penting tau, untuk mencari orang yang berilmu untuk dijadikan rujukan. Jadi dia dapat ilmu tu, dia ajarkan dekat kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia pun mula sedar. Itu yang pentingnya circle kita tu. Macam Haikal cakap tadi, circle tu yang penting kan. Sebab semua dari seorang boleh ajak seorang untuk berdosa, dan seorang ni pun boleh ajak lagi ramai untuk berdosa satu dosa. Jadi kita terbalikkan. Seorang ni menimba ilmu, mendapat banyak ilmu, dan dia ajak seorang ni, dan seorang ni pun ajak lagi ramai. Jadi itu pendapat saya lah. Saya nak betulkan sikit lah. Riwayat yang saya bagi tadi itu sebenarnya riwayat daripada Al-Hakim Al-Albani. Saya salah sebut tadi. Saya cakap Al-Fatih. Saya minta maaf gitu. Dari segi circle tadi tu kan. Kita ni sebagai apa orang kata, kita sebagai pembimbing rakan siswa kan. Sebagai pembimbing rakan siswa, kita kena membimbing lah rakan kita tu. Tapi sebelum membimbing tu, kita kena tahu loh apa masalah dia, kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia buat sedemikian kan. Tapi sebelum tu, kalau kita nak pilih circle yang bagus, kita awal-awal tu dah pilih dah. Kalau orang apa, kalau mak bapak lah selalunya ingatkan kita, cari kawan yang bagus-bagus, tapi kenapa kita pergi kat situ? Sebab kita rasa macam, oh benda ni best. Walaupun benda ni best, tapi benda tu tak bagus, tapi kita still buat. Kita rasa macam nak berfoya-foya saja. Kita macam, kalau bukan sekarang, bila lagi? Sebab kita tak tahu kita punya ajal bila kan. Tapi benda tu tak bagus, tu tak sepatutnya lah kita ikut gitu. Alhamdulillah, kita dapat belajar banyak pada hari ini. Cinta dalam diam itu bukan satu kelemahan, tapi satu bentuk ibadah. Doa itu lebih kuat daripada kata-kata yang terburu-buru. Jadi, Abang Pian, ada tak nasihat ataupun kata-kata terakhir pada hari ini? Okey. Jadikan satu perasaan itu sebagai motivasi. Jangan jadikan ia sebagai satu halangan kepada kita. Jadikan ia satu cara untuk mengubah diri kita kepada yang lebih baik. Ingat, kalau kita jaga perasaan kita kerana Allah, Allah akan jaga masa depan kita. Bagi yang ingin berubah, jangan mengalah sebelum melangkah. Kalau Abang Syed sendiri? Saya kalau rasa awak loki cinta, jangan lupa haiki doa. Sebab yang pegang hati manusia ni bukan kita, tapi Allah.
cukup dengan doa dan usaha. Baik, terima kasih Abang Pian dan Abang Said atas perkongsian pada hari ini. Moga Allah pelihara kita dari cinta yang melalaikan dan beri kita cinta yang membawa kita ke syurga. Masya-Allah. Amin. Jumpa lagi dalam Lepatcast with PRSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.